So, welcome back. Okay, kita tak ada hamburger ni. So, ikan ni kan itu kita cakap dia kat pisang kan. So, sebelah sini dan sebelah sana. So, sebelah sana dia betul-betul recover dah. Pusing. So, sebelah sini ada sikit-sikit lagi. Nanti dia recover habis ni. Nampak? Tu. Sikit lagi tinggal. Tu. Tak lama lagi settle lah. So, dalam masa 3 minggu juga lah. 3-4 minggu juga terkait kat sebulan rasanya. Baru dia okey. Nanti kita check balik lah berapa tarikh yang tepat kita buat. Nampak? Pisang dia makin atas ni makin nak naik lah. Kalau kita tak naik kat sini dia macam dia ke tepi. Sebab dia nak bagi macam dia bagi makanan kot. Ni mata panda ni. Tu nampak? Tu. Dia makin okey. Dia makin okey. Nanti dah okey so kita tak. Kita bagi tanning pula dia. Tanning kita bagi dia tanning lah. Buat mulut sikit, buat mata sikit, kita tanning. Kita tanning dulu lah sebelum kita buat mata dengan mulut. Kita je ekor lah. Tengok. Dia pusing boleh. Sebelah sini dah okey dah. Ini kita letak air ni untuk bagi dia ubat ni, untuk bagi dia kulit dia elok balik. Sebab tu dia lompat tu nampak. Pecah habis. So bila kulit sisik keluar dia cabut, dia akan menyebabkan dia kata kuman lah. Dia tetap ubat. Ubat kita pakai ubat tu special sikit guys. Ubat biasa je dalam pasaran tu, cuma tergabung dua jenis. Buat ikan kita ni. Cun. Betik Nampak? Dia macam kan. Waduh. So dia dah makin okey dah ni. Dah okey lagi settle lah. Taklah. Tunggu dia okey sikit. Guys, so yang belum subscribe macam YouTube channel tu please subscribe. Yang belum like tu boleh like, yang belum share tu share. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tu kalau nak layan ikan jom tengoklah. So yang ni kita tak buat apa-apa pun, tapi dia lompat itu sama juga kita buat tu. Bagi dia recover lah sisik-sisik yang rosak tu dia okey. Dia tak payah cabut pun. Sisik dia kan elok sendiri. Nampak? Dia pusing-pusing. Okey. Ada nak tanya apa soalan, korang boleh komen. Korang boleh komen kat kita punya main komen. Tu nampak ni kita yang kesa kecil-kecil. So, mari tak mari dia. Kita buka arus, bagi dia main arus sikit. Ni sama kat saya kecil. Okay guys, ni power blue kita. Ni red warna kita. Baik. Dengan tanning lampu atas dengan lampu LED HPI kat belakang sana. Ini pun sama juga. Cik juga ni. Saya sedang tengok dayung tu. Ekor dia memang besar. Ni. Sama dengan ni. Ni pun cun juga. Okay. Ni kita buat salon lagi tu. Buat version sikit salon sikit kat dia. So kecil-kecil ada juga. Yang besar ni mana. Tengok. So nampak. Nampak. Padu tak? Cun ni lah solar color booster nampak. Lampu ni kita lampukan solar color booster. Kau boleh tengok. Kalau kau nak kau boleh beli lah solar color booster. Lain semua lampu main. Ni je solar color booster. Nampak? Dia macam kan. Solar color booster. Ni perbezaan dia. Tapi yang ni background ni putih hitam. Ni putih semua. So solar color booster yang ni main. Okay. Jom kita tengok. Yang ni. Handsome ni. Sponit semua ni. Body ni body panjang Tadi body kotak sikit, pendek sikit. Okay guys, jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.